Assalamualaikum. Persiapan untuk majlis korban di Sekolah Mak Tafiz Tarbiyah Tuk Jiring. InsyaAllah sebanyak 15 ekor lembu yang akan dikorbankan di sini. InsyaAllah lembu akan sampai selepas maghrib hari ini, 25 bulan ini. Okay, InsyaAllah ini untuk proses lembu yang telah dikorbankan. InsyaAllah itu Sekolah Mak Tafiz Tarbiyah Masjid Jami' Tuk Jiring, sekali komplek yang sama. InsyaAllah tempat korban ni berada di seberang sungai. Kalau masuk daripada Sekolah Mak Tafiz tu pergi ke belakang dia ada sungai, terus melintasi jabatan dan terus ke ni belakang tu ialah asrama muslimat, asrama pelajar perempuan di Mak Tafiz. Okey, ni rumah po, tempat memasak bagi kepulangan pelajar-pelajar di Mak Tafiz ini. Okey, insya-Allah ni tempat untuk cari korban esok. Lembu baru 3 ekor sampai. Assalamualaikum.